Hai semua, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat korang cara tutup dengan kita punya kemah campak. Selalu ramai yang masuk live kita tanya, macam mana cara tutup kemah campak? Macam mana nak tutup kemah campak? Saya dah beli kemah campak tapi tak reti nak tutup. Akak abang jangan risau, Ali akan ajar step by step cara tutup dengan kita punya kemah campak macam dekat belakang Ali sekarang ni. Okey? Akak abang kena stay dalam video ni sampai habis dan juga jangan lupa tekan button follow, like and share Ali punya live dekat kawan-kawan akak abang yang mana yang tak reti lagi cara tutup kita punya kemah campak. Okay, step yang pertama, akak abang kena terbalikkan kemah akak abang supaya senang untuk akak abang tutup dia. Lepas akak abang dah terbalikkan kemah macam Ali tengah buat sekarang ni, step yang kedua akak abang kena pasang dia punya connector secara bersilangan. Contohnya, dari sini ke sana dan dari sana ke sana. Yang ni ke sini. Cantumkan sahaja. Dan yang sana ke sana. Dah pun siap. Tapi belum siap untuk cara tutup lagi tau. Ada lagi step yang seterusnya. Akak abang kena pegang konektor ni untuk mengelakkan dia terbilas ataupun terbuka kena muka akak abang. Lepas tu, step yang ketiga, akak abang kena cari tali ni. Make sure tali kena duduk dekat bahagian hadapan muka akak abang. Dan pegang kiri macam ni, kanan macam ni. Lepas dah jadi bentuk bulat macam ni, akak abang pusingkan sahaja dia menjadi bentuk lapai. Buat macam Ali tengah buat sekarang tau. Jangan lepas bahagian tangan akak abang yang tengah pegang kedua-dua belah ni. Turunkan konektor ni ke bahagian bawah. Lepas dah jadi macam ni, ambil tali ni, ikat sahaja semula dia. Make sure ikat tengah-tengah tau, takut nanti dia akan terbuka semula. Lepas tu akak abang kemaskan sahaja dia untuk dia senang masuk semula ke dalam beg. Lepas dah kemaskan, masukkan semula macam biasa kat dalam beg dia. Jom kita masukkan dalam beg dia. Tada! Dah pun siap. Dah dapat? Jangan lupa share dekat kawan-kawan korang yang mana yang tak reti lagi cara tutup dengan kita kemah campak. Bye-bye, see korang dekat next video dia. Nak Ali tunjuk cara tutup apa lagi? Jangan lupa komen dekat bahagian bawah. Bye-bye.